nasi goreng kampung versi Warung Nisa Fahmi. Hari ni kita nak buat satu nasi goreng yang orang kata kegilaan dekat Afrika Selatan. Dan kita nak buat satu nasi goreng yang sangat-sangat sedap dalam Asia Tenggara. Kita nak buat nasi goreng kampung. Tanpa nak ambil resepi ni, nak buat meniaga, nak buat makan kat rumah. Simple, mudah dan senang. Okey, jom kita mula. Okey, first kita akan goreng ayam dulu. Okey, lauk ni optional tau. Kalau hampa nak buat lauk lain pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau untuk guideline dekat kedai makan adalah ayam lah. Satu teknik yang orang selalu lupa bagi tahu, tapi saya bagi tahu lah. Kalau orang ajak kat hampa kan, selalu orang tak bagi tahu. Ikan bilis kena goreng asing daripada ayam tau. Sebab apa? Nanti nasi goreng kampung kita akan jadi masin kalau kita goreng sekali dengan ayam. So kita asingkan, goreng ikan bilis dulu, naikkan ikan bilis, baru goreng ayam. Ataupun goreng ayam dulu, naikkan ayam, lepas tu baru goreng ikan bilis. Dan selepas goreng ikan bilis tu, selepas hampa goreng ikan bilis tu, hampa sejat dia punya minyak. Dan minyak ni make sure buang semua dan hampa basuh kuali. Inilah satu teknik yang tak mungkin orang nak ajak, tapi saya ajak kat hampa. Teknik ni untuk mengurangkan rasa masin dalam nasi goreng. Sebab apa? Dalam sambal belacan pun dah ada garam, dalam nasi pun dah ada garam. Jadi kita tak perlukan masin daripada ikan bilis. Alright, kita pecah sebiji telur. Untuk kurangkan sedikit minyak. Minyak perlu. Cuma kita akan kurangkan. Kita tak mau nasi kita terlalu berminyak. Telur ni jangan masak terlalu kering tau. Okey, macam ni dah okey. Nampak tak? Macam ni je. Biar dia masih putih-putih. Lepas tu hampa masukkan balik ikan bilis dan masukkan balik ayam. Okey, dia nampak macam susah, sebenarnya senang je. Cuma kena betulkan teknik. Okey, masukkan kangkung. Untuk nasi goreng kampung dia kena pakai kangkung. Kalau hampa pergi kedai yang Bosawi tu bukan kampung lah. Itu tak tahu kampung belah mana. Okey, lepas tu satu senduk nasi. Satu sudu Ajinomoto kecil je sudu ni. Lepas tu satu sudu gula. Satu sudu makan sos tiram. Satu sudu makan kicap Golden Mountain. Satu sudu makan kicap sotong. Alright, lepas tu kita masukkan satu sudu sambal belacan. Sudu makan. Okey, masukkan dalam. Cili padi. Orang Perlis panggil cili padi. Okey, masukkan dalam 2-3 biji. Ikutlah. Kalau nak pedas tambah. Gaul dia sebati. Alright, so siap. Tak ketuk, tak sedap. Itu adalah benda wajib. Daun sup dan bawang goreng. Alright, siap. Nasi goreng kampung versi Warung Nisa Fahmi. Kalau ada tempat lain yang versi lain, tak apalah, hampa buatlah versi lain. Siapa yang tak tahu boleh buat. Saya nak ajak orang yang tak tahu, orang yang dah pandai, tak apalah, hampa dah pandai. Yang ni untuk orang yang tak tahu nak buat berniaga, boleh buat berniaga. Alhamdulillah. InsyaAllah sedap. Saya dah berniaga 10 tahun. Inilah yang kami buat. Dan inilah portion yang hampa akan dapat dekat Warung Nisa Fahmi. Banyak nasi ni. Kalau kata orang yang makan sikit boleh bagi 2. Dengan harga RM8.50. Dekat Perlis kita tak sebut RM8.50. Dekat Perlis dia pun sebut RM80.50. Okey, kalau hampa nak main rasa, kedai akan buka macam biasa. Time yang sama 5.30 petang sampai pukul 12 malam. Jangan lupa like, follow, komen dan share kalau ilmu ni ada manfaat untuk hampa. Assalamualaikum. Baik.